Profesor Diraja yang juga tokoh pemikir peradaban Islam kontemporari, Sheikh Muhammad Naqib Al-Attas meninggal dunia pada petang Ahad. Perkembangan itu dikongsikan pendakwah bebas, Sheikh Abdul Qadir Al-Jufri yang memaklumkan jenazah Allahyarham akan disolatkan di Masjid Al-Taqwa TTDI pagi Isnin sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bukit Kiara. Beliau berkata, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa Allahyarham serta menerima segala amalan dan jasa baktinya kepada ummah. Pada Oktober 2024, Allahyarham dikurniakan gelaran Profesor Diraja atas sumbangannya terhadap negara dalam bidang pendidikan Islam oleh Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim. Gelaran Profesor Diraja ialah anugerah tertinggi yang dikurniakan kepada seseorang profesor oleh Yang di-Pertuan Agong kepada ahli akademik yang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan kemajuan negara. Sebelum ini, satu-satunya tokoh yang pernah menerima gelaran berkenaan ialah Ungku Abdul Aziz Ungku Abdul Hamid pada 1978. Sepanjang kerjaya ilmiahnya, beliau menghasilkan lebih 30 buku dan monograf yang menjadi rujukan penting dalam kajian peradaban dan falsafah Islam.